Saya pernah sembang dengan artis ataupun producer. Dia cakap sebelum dia orang nak buat lagu contoh-contoh satu artis datang, bang saya nak buat lagu, saya nak famous. Okey, pertama sekali sebelum kau buat lagu, dia cakap dia tanya pada artis itu atau bakal artis itu, kau nak lagu AJL ke lagu show? Oh. So adakah benda tu memainkan peranan sebelum orang kata nak menyiapkan sesebuah kreativiti kan? Saya lalu juga situasi tu. Kadang-kadang bila cari lagu, penyanyi artis tu datang cakap, bang, saya nak lagu baru lah. Kau nak lagu macam mana? Nak lagu AJL lah. So kita akan tailor made ke lagu AJL tu. Tetapi personally lah, saya tak setuju benda tu. Kenapa? Sebab kenapa kita buat lagu untuk platform? Sedangkan lagu tu stand alone. Kalau lagu tu bagus, platform mana pun ambil. Betul. Tapi bukannya kalau dia minta macam tu dia kata saya nak lagu AJL. Dah terbukti lagu tu memang bagus lah sebab masuk pentas AJL ke dia tak semesti juga, macam tu? Kita ambil contoh Yuna lah. Sebab saya lalui daripada proses kosong sampai ke AJL. Lagu tu bukan ditulis untuk AJL pun. Tapi kalau ikut lagu tu dia melodi dia strong, lepas tu arrangement dia ringan je. Dia santai je. Dia diedit untuk berada di pentas AJL arrangement itu. Tapi lagu asal bukan lagu, bukan khas untuk bukan target langsung. Bukan target AJL pun. Kita target untuk pendengar. Show lah. Untuk show. Faham? Tapi macam mana seorang producer membezakan? Okay, kalau aku, contoh klien ni memang rigid. Okay, saya nak lagu AJL bang, heavy. So, how you create this setup untuk ni lagu AJL, ni lagu show. Sedangkan kalau kita tengok, kalau orang yang bukan yang industri punya, lagu tu sedap, okey je. Kan, okey je. Yang penting aku boleh sing along, masuk AJL, kau tak masuk ke, masuk AJL nanti kan tu orang panggil juga ni. Sama je. Dia ada artis yang end goal dia Malaysia. Ada artis yang end goal dia luar daripada international lah macam tu. So kita kena tengok apa yang dia betul-betul dia nak. Kalau macam contoh dia macam bang saya nak AJL. So kita buat dia sampai dia ke AJL tu. Tapi dia bukan hanya pada lagu lagu, promotion, marketing, segala benda lah. Pakai package dia, cara dia borak, betul. PR semua kena. Mic, bocor berani kata go.